Okey, hari ini kita nak review satu RC daripada UDI RC. Scale dia adalah 1/16 4 wheel truck. Baik, motor memang dah brushless. Kat sini dia brushless, 4 wheel drive, logo UDI RC. Okay, kalau nak tahu UDI RC ni sebenarnya dah lama, bukan dah lama, dia agak baru, tetapi dia dapat satu approval lah daripada penggemar-penggemar RC yang kualiti pengeluaran produk dia bagus lah. Okay, yang ini dia memang bagi 2S, bateri 2S, tetapi dia capable untuk masuk 3S lah, 4 wheel drive. Ini warna yang lain lah. Warning kat sini untuk 14 tahun ke atas. Daripada tepi, ini pilihan warna dia lah. Okay, datang-datang dia memang tak pasangkan stiker lah. Kalau tak silap aku lah, dia memang tak datang pasang stiker, so kita kena pasang sendiri lah. Okay, apa yang ada dekat sini? Ni. Ini dia punya dalam chassis dia lah. Dia bagi ESC, brushless motor, receiver asing bukan ESC dengan receiver 2-in-1. Okey, ini rasanya dia bagi connector bateri XT60, tembakau adjustable, ni steering linkage adjustable, oil shock, metal gear, ada bearing, tayar macam biasalah, high top steering servo, metal gear, brushless set, ni benda-benda yang biasalah. Lepas tu ada wheelie bar dekat belakang. Okay, kita buka. Okay, first ni controller dia. Dia bagi controller yang jenis ni. Okay, setting semua ada kat dalam UDI RC. Controller ni bagus, maksudnya dia bagi dengan receiver yang lain. Ni extra, ada one hand punya steering. Nampak? Ini kita boleh adjust steering trim, steering dual rate, throttle trim. Ni boleh reverse lah, throttle reverse, steering reverse kan. Okay, bateri kat bawah. Adjust ni. Okay. Ni kereta dia. Okay, yang bagusnya pasal kereta ni, dia bagi clipless. Tak ada clip, tak pakai clip. Tak ada clip langsung. Okay. Jadi kat sini senang kita nak buka. Nanti kita akan tengok apa ada dalam kotak ni lagi. Kita pergi tengok dekat dalam kereta ni dulu. Damper dia bagus, memang cun. Okay, clip ni, tengok kat sini, nampak? Clip, nampak? Kita tekan ni, kita terus buka. Dia jenis pinch. Lepas tu kita tolak ke hadapan. Nampak ni, clipless body mount. Ni main kepit ni, macam ni je. Ada interior, ada driver. Nampak dalam ada driver. Nampak? Okay. Dah memang datang dengan bateri. Dia bagi bateri, biasanya dia bagi 2S lah. Tengok betul tak? Okay, right, dia memang bagi 2S 1600 mAh. Dan dekat sini bateri size compartment dia kita boleh adjust. Ini span untuk kita pakai bateri yang dia bagi ni saiz kecil. Tapi kalau kita nak pakai saiz yang panjang,
Boleh? Boleh. Kita nak pakai yang milliamp power dia lebih besar, 3000 mungkin, untuk main lebih lama. Kita boleh buka aja ni span ni. Kat sini ada ESC 45A, brushless ESC, ada kipas lagi kat atas. Kat sini ada motor brushless, ada kipas lagi, kemudian dia punya button lah. Okay, ini aku rasa connector untuk lampu. Dia macam light bracket aja kat sini. Ni ada bateri sikit rasanya. Okay, steering power. Sebab dia kata tadi high torque servo kan. Servo memang power. Tengok dia punya power untuk apa ni, throttle dia pula. Itu tak silap aku, dia punya throttle trim 50%. Belum 100% lagi. Ya, 100%. So memang laju lah. Dan boleh 2S, boleh 3S. Kat sini yang berbala tak berbala ni. 2S boleh pakai, 3S boleh pakai. Ikutkan daripada harga, aku beli kat sini dalam 380. Masuk. Memang cun lah. Okay, tadi ada apa dekat dalam kotak lah. So, kebanyakan RC-RC yang dia nama China ni, dia ada bagi lampu. Maksudnya betul lah, light bracket tadi bukan sekadar light bracket, ada lampu ni sekali, lampu brake lagi. Jadi tapi kita kena pasang sendiri lah. Ni stiker kita kena pasang sendiri. Stiker kita kena pasang sendiri, apa yang ada lah. Nampak ni, kebanyakan brand-brand RC daripada China sekarang ni bukan biasa-biasa lah. Dia bagi jajan, dia bagi spare part, dia bagi aksesori sangat banyak. Ni charger USB untuk bateri tadi. Dia ada bagi rasanya ini arm, spare part arm. Rasanya belakang dengan depan. Ini arm bawah, ini arm atas. So dia bagi satu-satu spare part lah. At least dia ada bagi spare part. Arm ni yang selalu patah, yang selalu rosak semua. Tak nak bagi body tu tanggal habis lah. Jadi kita pasang kat sini. Ini ya. Pasang kat sini. Nampak? Kita akan pasang kat ni. Untuk lebih secure dia kot. Hasilnya lah. Kemudian klik ini, masuk dekat dia punya body post, body clip dia. Macam tu je lah. Nampak? So bila buka, tak boleh buka. Belum buka. Dia lebih nak secure je lah macam ni. So pada aku, kalau nak pasang pun boleh, tak pasang pun boleh. Tapi kalau nak lebih secure, sebab benda ni clipless ni, dia main kepit, dia mungkin akan senang tertanggal lah. Ini untuk lebih secure dia lah. Which is a good thing lah untuk benda ni. Nampak kita boleh, kita belum hias lagi lah. Kalau nak hias kita boleh. Satu lagi, last daripada saya, untuk pasang body yang macam ni, selalunya dia ada longkang kat tepi ni. Ini body shell mesti masuk. Masa kita masuk kan body shell ni macam ni,
kat tepi ni, kat tepi mesti masuk mengam. Kat tepi mesti masuk dalam longkang dia. Ni pun sama, mesti masuk dalam longkang dia. Dia tak boleh macam ni ya. Dia tak boleh terkeluar macam ni. Dia mesti masuk kat dalam longkang tu, supaya dia lebih solid lah, tak bergerak. Okay.